Orang selamat datang ke Transmatic. Baik, depan aku ni adalah sebuah radiator datang daripada sebuah BMW. Okey. Radiator ni sebenarnya jarang-jarang kita tukar. Ada setengah-setengah orang tu kalau dia beli kereta, selagi tak rosak dia punya radiator ni, dia takkan tukar pun. Tak ada orang yang saja pergi tukar radiator kecuali radiator dia tu problem. Sama juga dengan kes radiator ni. Radiator ni kalau kita tengok nampak macam okey kan, daripada mata kasar kita tengok macam okey, macam tak ada apa-apa. Kan, tapi bila kita perhatikan elok-elok, sebenarnya radiator ni kita tukar disebabkan ada masalah leaking. Contoh macam radiator ni, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, kalau kita nak tahu dia dah reput, biasanya dia akan bertukar menjadi warna perang. Sama dengan radiator ni juga, disebabkan dia banyak plastik, jadi benda-benda yang akan direput, yang mereput tu, dia akan bertukar menjadi warna perang. Ada kesan-kesan macam kulat, ataupun dia bukan kulat lah, ni sebenarnya kesan-kesan daripada air dan coolant lah. Radiator ni sebenarnya adalah penyejuk kepada enjin. Jadi kalau tak ada radiator ni, tak adalah sistem air yang akan lalu yang fungsi dia untuk menyejukkan enjin. Jadi kalau tanya saya, penting ke radiator ni? Bagi saya penting lah. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, tuan-tuan nak repair kenderaan tuan-tuan, nak diagnose, nak minta kita servis, nak minta kita check, ataupun nak buat aircon, tuan-tuan boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita berada dekat section 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh klik link kita di bio. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Okey tuan-tuan, saya Nick Syarul mewakili Transmatic Automotive Shah Alam. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Maaf sekiranya sepanjang kita beroperasi, kita ada buat salah, kita ada tersalah kata, kita ada tersalah info, kita minta maaf banyak-banyak. Kita ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan kita jumpa lepas raya nanti. Bye-bye.